بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasa tata bahasa kenali perkataan fahami Al-Quran sesi ke-234. Dalam sesi ini kita akan menyambung lagi praktikal ke atas surah Al-A'raf dari ayat 46 hingga ke 53. Dalam sesi lalu kita telah baca penegasan Allah bahawa dia tidak membebankan manusia dengan kewajipan melainkan sekadar yang terdaya. Jadi beramallah mengikut apa yang termampu tetapi mestilah yang benar seperti disyariatkan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka bermakna doa dan ruh bila mati tidak diterima Allah. Na'udzubillahi min zalik. Mustahil untuk mereka masuk ke syurga seperti unta masuk ke lubang jarum. Sebaliknya, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam dengan tilam dan selimut daripada api neraka. Na'udzubillah. Sementara itu, orang yang dapat menghuni syurga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka kekal di dalamnya. Allah akan mencabut rasa dengki atau ghilin dari hati penghuni syurga supaya mereka akan rasa tenang dan bahagia yang sempurna. Manusia dapat masuk syurga kerana rahmat Allah yang memberi hidayah. Bukan kerana amalnya, kerana syurga adalah diwariskan. Bermakna tidak boleh dibayar untuk memasukinya walaupun dengan amal. Ahli syurga sendiri memuji Allah yang telah memberi mereka hidayah untuk membuat amal yang membawa mereka masuk ke syurga. Mereka juga mengaku rasul-rasul telah diutus kepada mereka untuk menyatakan perkara yang benar. Kerana terbukti semasa di syurga dan di neraka, janji Allah itu benar, iaitu buat baik mendapat balasan baik dan buat jahat mendapat balasan buruk. Malaikat pula memberitahu laknat Allah adalah kepada orang-orang yang zalim, iaitu orang yang menghalang dari jalan Allah, yang mahukan jalan itu bengkok dan mereka tak percaya kepada hari akhirat. Mari kita lihat seterusnya apa lagi pesanan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-46. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wanadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. So kita lihat ayat ini mempunyai 27 perkataan, iaitu wa baina huma hijabun wa ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bi simahum wa nadau ashaba al-jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa ni harfu istinaf, makna dan, baina antara zarf makan, dan baina nahuma antara keduanya, iaitu ahli syurga dan ahli neraka. Ni zaraf dengan damir jadi mudhaf mudhaf ilaih di sini. Dan bainahuma ni adalah khabar muqaddam kepada mubtada muahhal ni hijabun, iaitu isim nakirah marfu, mana terdapat dinding. Dan antara keduanya itu ahli syurga dan ahli neraka terdapat dinding. Jadi setelah memaklumkan mengenai apa terjadi kepada ahli syurga dan ahli neraka, Allah beritahu pula ada satu lagi kumpulan, iaitu yang berada di atas satu tembok atau dinding antara syurga dan neraka. Ini yang Al-A'raf ni. Wa ni harfun ataf, makna dan. Ala di atas ni harfu ja. Al-A'rafi ni isim ma'rifah kamariyah majrul. Dia Al-A'raf lah ni. And then apa tu Al-A'rafi ni adalah jawab majrul dan merupakan khabar muqaddam kepada mubtada mu'ahhar rijalun ni. Iaitu ia isim nakirah marfu' ya. And then Al-A'rafi rijalun ni adalah maktuf sebab kita ada ataf di sini. So maktuf alai dia ni lah. Bainahuma hijabun, apa tu, iaitu di antara keduanya, itu antara syurga dan neraka tu terdapat hijab. Hijab ni adalah dinding ya. Dan dinding tu dikenali sebagai Al-A'raf lah ni. Apa tu, jadi Allah sebut A'raf ni adalah tinggi tembok antara syurga dan neraka. Dan kalau kita lihat diterangkan lagi dalam surah Al-Hadid ayat ke-13 ya. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah
batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Serta diadakan di antara mereka yang beriman dan yang munafik ni, iaitu yang beriman duduk dalam syurga lah, yang munafik itu yang duduk dalam neraka. Sebuah tembok ada antara syurga dan neraka tu ada tembok yang mempunyai pintu, ada babun, di sebelah dalamnya mengandungi rahmat, itu syurga dan nikmat, dan di sebelah luarnya iaitu terdapat neraka dan juga azab seksa. Jadi tembok ni membezakan, membatasi antara rahmat, syurga dan nikmat, dan dengan neraka, segala azab seksa, ya. Jadi di sini Allah sebutkan, dan di atas Araf tu ada beberapa orang. Atas Araf ni ada beberapa orang, rijalun lelaki, tapi walaupun disebut rijalun ada juga perempuan, ya, pada pendapat ahli tafsir. Jadi mereka ni siapa sebenarnya? Ada beberapa pandangan, ya. Yang masyhur seperti disebut dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga Hamka, iaitu mereka ni adalah terdiri dari orang yang mempunyai amal baik sama banyak dengan amal jahat. Kebaikan mereka menahan mereka masuk ke neraka, dan keburukan mereka pula menahan mereka masuk ke syurga. Jadi mereka menunggu di atas tembok itu sehingga Allah memutuskan apakah nasib mereka. Kerana di akhirat hanya ada dua tempat, sama ada di syurga atau neraka. Jadi berapa lama mereka tertahan di situ tidak disebut, ya. Jadi hanya Allah yang tahu. Semasa di atas tembok itu mereka dapat melihat ahli syurga dan ahli neraka. Jadi Allah rakamkan kisah mereka semasa di atas tembok itu, dan kisah tembok dan penghuninya inilah yang menjadi tajuk surah kita yang ni, iaitu surah Al-A'raf ni. Itu tembok, ya, atau benteng. Ya'rifuna, mereka mengenali. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il dan mim mutasil mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi marrafin. Dia merupakan naat kepada rijalun tadi. Beberapa orang kan. Beberapa orang yang di atas tembok Al-A'raf ni, mereka mengenali kulan masing-masing. Ni isim nakirah mansub maf'ul bi, dan bi dengan harfu jar, sima, tanda-tanda. Ni isim majrul, dan simahum, tanda-tanda mereka. Isim majrul dan damir hum jadi mudhaf mudhaf ilaih di sini. Mereka mengenali masing-masing, iaitu masing-masing ni adalah ahli syurga dan ahli neraka dengan tanda-tanda mereka, iaitu penghuni Araf kenal penghuni neraka dan penghuni syurga melalui tanda-tanda masing-masing, iaitu dari wajah yang berseri atau bercahaya bagi penghuni syurga dan muka muram hitam legam bagi penghuni neraka, seperti disebut dalam surah Abasa ayat 38-39 dan juga ayat 40 dan 42, seperti yang kita dah baca dahulu ni, ya. Ni kalau kita lihat ayat 38-39, wujuhun yauma izin musfirah dahikatun mustabsyirah. Ni itu muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Itu tertawa lagi bersuka ria. Dan kita lihat ayat, makna ni adalah orang ahli syurga lah kan. Dan kalau ayat 40 ni, wa wujuhun yauma izin alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. So ini maknanya, dan muka orang-orang yang ingkar pada hari itu penuh berdebu, diliputi oleh warna hitam legam dan gelap gelita. Mereka itu ialah orang-orang yang kafir yang derhaka. Na'udzubillah min zalik, kafarah ni, ya. So jadi kita lihat penghuni Al-A'raf ni tadi saya kata kenal daripada muka yang bercahaya itu untuk ahli syurga, dan juga muka yang gelap bagi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Wa ni harfun ataf makna dan. Nadau, mereka menyeru, iaitu di atas A'raf ni, ya. Ni fi'il madi mabni dalam tempat fa'il dan mim mutasil mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi majrur fi'il, di matu sebab ataf. So matu alai di tadi kita ada ya'rifuna lah. Ya'rifuna dengan nadau. Jadi dua-dua adalah fi'il, ya. And then ashabah, para penghuni ni adalah isim mansub jamak taksir. Dia adalah maf'ul bih di sini. Ashabul jannah, para penghuni syurga. Ni isim ma'rifah kamar majrur, dua isim gandingan, dia mudhaf mudhaf ilaih. Dan an, bahawa, ni harfun tafsir, ya. Dan salamun, kesejahteraan. Ni adalah isim nakir marfu', dia mubtada di sini. Alaikum, ke atas kamu. Ni adalah jawab majrur, dia merupakan khabar kepada mubtada ni. Kesejahteraan ke atas kamu. Jadi dan mereka iaitu ahli Arab ni menyeru kepada penghuni syurga
Bahawa memberi salam sebenarnya. Salamun alaikum. Salam sejahtera ke atas kamu, ya. Lam ni harfu nafi dan jazam, makna belum. Yadkhulu, mereka itu para ahli Arab ni masuk. Ni fi'il mudhari' majzum dapat fa'il lamir muttasil mabni wa atas sukun tak adanya hum fi majra fi'il. Haknya iaitu syurga. Ni adalah damir hiya maf'ul bi di sini. Dan wa ni dan harfun waw haliyah, and then hum, mereka ni damir hum dia mubtada di sini kepada khabar yatma'una ni, sangat ingin masuk syurga. Yatma'una ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan dapat fa'il lamir muttasil mabni wa atas sukun tak adanya hum fi mali rafi'in. Dan kalau kita lihat hum yatma'una ni adalah hal, iaitu menerangkan mengenai yadkhuluha ni. Apa tu para ahli Arab tu belum masuk syurga, dan mereka sangat ingin nak masuk syurga, ya. Jadi kita lihat ini adalah penghuni Arab ni sangat ingin masuk syurga ni apabila mereka memandang segala keindahan dan nikmat di syurga tadi tu, iaitu dengan muka orang yang penghuninya berseri-seri, kan. Dan kita juga dah baca dalam syurga memang indah, berbagai-bagai kenikmatan, kan. Jadi tu mereka memang rasa sangat ingin nak masuk, ya. Tapi mereka masih tak boleh masuk, masih tertahan di atas tembok ni. Ayat ke-47, wa iza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. So ayat ini mempunyai 17 perkataan, iaitu wa iza surifat absaruhum tilqa ashabi an-nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi az-zalimina. Wa ni harfun ataf, makna dan. Iza ketika, ni zaraf zaman syarti. Surifat dipalingkan, ni fi'il madhi mabni majhul untuk hiya. Dan absaru, penglihatan, ni adalah isim marfu', dia bukan naik fa'il kepada fi'il surifat ni. Ni apa tu kita lihat apa tu absaruhum ni, penglihatan mereka. Damir hum, dan isim dengan damir jadi dia mudhaf ilaih. And then tilqa'a, ke arah, ni zaraf makan. And then tilqa ashabi, ni ke arah para penghuni. Ni adalah isim majrul jamak taksir, and then zaraf dengan apa tu isim, jadi dia ada mudhaf ilaih di sini. Ashabin nar, penghuni neraka. Ni adalah isim ma'rifah samsiah majrul, dua isim kandungan, dia jadi mudhaf ilaih. Dan ketika dipalingkan penglihatan mereka ke arah para penghuni neraka, iaitu apabila Al-A'raf ni dipalingkan. Allah kata tadi bila melihat penghuni syurga, mereka memandangkan mereka sendiri, tak payah dipalingkan. Ni dipalingkan kepada penghuni kerana nak menunjukkan penghuni A'raf ni tak mahu melihat. Ya, apa tu apabila dipalingkan penglihatan mereka ke arah para penghuni mereka, jadi neraka. Jadi mereka tak nak lihat kerana takut kepada kesengsaraan dan penderitaan yang dilihat dalam neraka tu. Tadi kita dah baca kan yang muka orang dalam neraka ni gelap gelita, kan. Jadi dan dengan siksaan-siksaan api neraka yang kita dah baca juga apa tu sifat neraka tu, kan. Jadi bila Al-A'raf ni melihat, dia tak nak lihat, mungkin dia gerun, kan. Jadi tu terpaksa Allah palingkan surifat ni. Jadi nak menunjukkan yang apa tu kengerian sebenarnya mengenai neraka ni. Nauzubillah min zalik. Qalu, mereka berkata, ni fi'il madhi mabni dapat fa'il dan muttasil mabni dengan atas sukun tak adanya hum fi marrafi'in. Ini adalah jawab syarat kepada ayat syarat kita tadi. Kita ada iza tadi, kan, syarti tadi, kan. Dipalingkan pandangan mereka. Apabila ni mereka berkata, Rabba, wahai Tuhan. Ni isim mansub, dia munada, and then na, wahai Tuhan kami. Ni isim dengan damir nahnu ni, jadi dia adalah mudhaf ilaih. La ni janganlah, harfun nahi, dan taj'al, engkau menjadikan kami. Ni adalah fi'il mudhari' majzum dan dapat fa'il damir mustatir, tak adanya anta di sini. Na ni adalah damir nahnu, dia maf'ul bi, makna kami, ma'a bersama-sama, zaraf makan. Dan dia adalah ma'al qaumi, bersama-sama kaum. Dia adalah isim ma'rifah kamar majrur, jadi zaraf dengan isim, jadi mudhaf ilaih. Dan al-zalimina, yang zalim. Ni isim ma'rifah samsiah majrur, jamak muzakkar salim, dia na'at kepada al-qaumi ni. Jadi dua adalah majrur ni. Al-qaumi zalimin, kaum yang zalim. Ya.
Mereka berkata, wahai Tuhan kami. Mereka ni penghuni Al-A'raf lah. Langsung mereka berkata, wahai Tuhan kami. Sebenarnya dia Rabbana la taj'al ni. Dan dia berdoa sebenarnya. Bila Allah palingkan pandangan mereka melihat ke neraka yang mengerikan tu. Langsung mereka berdoa, janganlah engkau menjadikan kami bersama-sama kaum yang zalim. Mereka berdoa supaya Allah tidak memasukkan mereka menyertai penghuni yang neraka ni yang yang describekan sebagai orang yang zalim, ya. Ayat ke-48, wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. So kita lihat ayat ini mempunyai 21 perkataan, iaitu wa nada ashabu al-a'rafi rijalan ya'rifuna hum bi simahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wa ni adalah pun istinaf, makna dan nada berseru, ni fi'il madhi mabni, dan ashabu para penghuni ni isim marfu jamak taksir dia fa'il yang dizaidkan daripada perkataan nada ni, ya. Al-A'rafi, A'raf ni isim ma'rifah kamar yang majrur, jadi dua isim kandungan, dia ada mudhaf ilaih di sini. Rijalan kepada para penghuni neraka. Ini adalah isim nakirah mansub, dia maf'ulun bih di sini. Ya'rifuna, mereka kenal. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tapak fa'il damir mutasil mabni dengan wa' tersukun tak adanya hum fi majraf'in. Hum mereka, ni damir hum maf'ulun bih lah di sini. Dan berseru para penghuni Arab kepada penghuni neraka yang mereka kenal mereka. Ini adalah kerana maknanya penghuni Al-A'raf ni bercakap-cakap dengan penghuni neraka yang mereka kenal seperti yang kita lihat tadi, iaitu melalui muka, wajah tadi kan. Wajah orang-orang yang masuk neraka ni adalah hitam, ya. Jadi kalau kita lihat lagi satu yang saya nak sebut, kita lihat dari segi nahu, ya, Allah menggunakan perkataan nada dan qalu ni untuk merakamkan percakapan antara penghuni Al-A'raf ni dengan penghuni neraka. Begitu juga tadi kita dah baca bila penghuni Al-A'raf bercakap dengan penghuni syurga juga menggunakan perkataan nada tadi kan, and also ada qalu. Jadi ini adalah menunjukkan fi'il madhi yang digunakan untuk perkara yang belum berlaku. Fi'il madhi ni adalah past tense kan, sepatutnya dah lepas lah. Tapi ni percakapan di syurga dan di neraka ni dan juga di Al-A'raf ni belum berlaku. Sebab hanya di hari akhirat akan berlaku. Jadi sepatutnya Allah gunakan perkataan mudhari' lah kan. Tapi Allah gunakan fi'il madhi untuk menunjukkan atau menegaskan perkara ini adalah pasti berlaku. Seperti yang kita dah belajar dulu, ini adalah satu fungsi fi'il madhi, ya, untuk menunjukkan benda yang pasti. Allah akan gunakan untuk perkara yang belum berlaku tapi gunakan fi'il madhi. B, harfu jar makna dengan sima, tanda-tanda. Ni isim majrur, and then simahum, tanda-tanda mereka. Ni isim dengan damir hum jadi mudhaf ilaih di sini. Qalu, mereka berkata, ni fi'il madhi mabni dan tempat fa'il damir mutasil mabni wa atas sukun tak adanya hum fi madhi raf'in. Ma tidak, ni harfu nafi. Na bermanfaat, fi'il madhi mabni, ankum jar majrur bagi kamu. Dengan tanda-tanda mereka berkata tidak bermanfaat bagi kamu. Jadi penghuni Al-A'raf berkata kepada penghuni neraka, tidak berguna bagi kamu, tidak manfaat ni. Tengok apa benda yang tak berguna ni, apa benda yang tidak bermanfaat ni. Jam'u ni, harta yang dikumpulkan, ni adalah isim marfu', bukan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan aghna, fi'il aghna ni tadi. Iaitu manfaat tadi kan, tidak bermanfaat, harta yang dikumpulkan. Dan jam'ukum, isim dengan damir antum jadi mudhaf ilaih. Wa ni dan harfun ataf, dan ma ni apa yang, ni harfun masdariyah. Bila ada masdariyah, kita ada masdar awal, iaitu ma kuntum tastakbirun. Dia juga merupakan maktuf sebab kita ada ataf di sini. So matuf alaih dia adalah jam'ukum lah ni. Dikumpulkan, dikumpulkan kamu tadi kan. Dan apa yang kamu telah sombongkan. Jadi kuntum ni adalah fi'il madhi mabni dan terdapat isim kana damir mutasil mabni dengan tak atas sukun takdirnya antum fi majraf'in. Dan tastakbiruna ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan wa atas sukun takdirnya antum fi majraf'in. Dia bukan khabar kana kepada isim kana ni.
In kuntum tastakbirun ni apa yang ma kuntum tastakbirun, dan harta yang dikumpulkan kamu tu dan apa yang kamu telah sombongkan kepada orang mukmin yang lemah. Jadi penghuni Al-A'raf ni sebenarnya perli pada ahli neraka tu. Tak guna harta yang mereka kumpulkan dahulu kerana tak mendapatkan faedah dan mereka akan tidak menolong di hari akhirat. Jadi ini merupakan ayat siksaan sebenarnya. Dan juga mereka berkata tidak berfaedah apa yang disombongkan dahulu kepada orang mukmin yang lemah. Iaitu mereka selalu di dunia dahulu mereka sombongkan mengenai pangkat, kedudukan, keturunan, kegagahan, kelebihan yang mereka ada semasa di dunia dahulu. Ayat ni turun semasa di Mekah, Rasulullah masa di Mekah. Jadi kerana orang musyrikin Mekah ramai yang menghina sahabat Rasulullah yang miskin, yang lemah, seperti Bilal yang berasal dari hamba dan juga beberapa orang yang lain. Jadi ayat ini menyindir ahli neraka yang menghina orang mukmin yang miskin, yang ketika ni mereka yang dah masuk syurga. Sedangkan orang yang sombong ni masih di neraka dan tersiksa, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah nak tunjukkan sebenarnya siapa yang hina. Ayat ke-49. Ahaula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. So ayat ini mempunyai 20 perkataan, iaitu ahaulai allazina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahmatin udkhulu al-jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Ini adalah harfun istifham, makna adakah, soalan. Haulai, mereka itu, isim isyarah dan dia bukan mubtada kepada khabar dia adalah alazina, orang-orang yang, iaitu isim mausul hum ni. And then aqsamtum, kamu bersumpah, ni fi'il madhi mabni tanpa fa'il dan mim mutasil mabni dengan ta atas sukun, tak adanya antum fi maraf'in. And then adakah mereka itu orang-orang yang kamu bersumpah, iaitu mereka ni merujuk kepada orang mukmin yang lemah lah, kan? Jadi ini soalan ahli A'raf kepada penghuni neraka itu. Pernahkah mereka mengatakan bersumpah ni, maknanya sungguh-sungguh lah kan nak menunjukkan mereka tegas ni. La, tidak, harfun nafi, dan yanalu akan menerima, ni fi'il mudhari' marfu' untuk huwa, and then hum ni, damir hum, dia maf'ul bi di sini. Tidak akan menerima mereka Allahu Allah. Ini adalah isim makrifah samsiah marfu', dia merupakan fa'il yang dizahirkan pada perkataan fi'il yanalu ni. Allah tidak akan menerima mereka. Dan ni la yanaluhumullah ni adalah jawab qasam. Sebab kita lihat ini ada perkataan aqsamtum, kamu bersumpah. Jadi ini Allah menerima mereka. Jadi orang ahli neraka ni dahulu mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah tu tidak mendapat kasih sayang Allah atau rahmat Allah. Itulah mereka susah atau miskin atau lemah. Jadi di sini Allah nak menunjukkan apa yang mereka tuduh itu tidak benar, kerana di akhirat keadaan kedudukan terbalik. Orang yang ingkar dan sombong itulah yang mendapat siksaan. Sedangkan yang sahabat-sahabat Rasulullah yang dihina tu, mereka duduk dalam syurga seperti yang saya kata tadi. Jadi ini Allah merakamkan supaya menjadi pengajaran. B harfu jar dengan rahmatin, kasih sayang, ni isim nakirah majrur. Udkhulu, masuklah kamu. Ni adalah fi'il amr mabni dalam tabaq fa'il dan mustasil mabni dengan wa atas sukun, tak adanya antum fi maraf'in. Al jannata, syurga, ni isim ma'rifah kamariyah mansub, maf'ul bih di sini. La, tidak ada, ni harfun nafi, and then haufun, rasa takut, ni isim nakirah marfu' dan bukan mubtada kepada khabar alaikum ni, atas kamu. Dan tidak ada rasa takut atas kamu ni merupakan hal. La haufun alaikum ni hal, iaitu menerangkan mengenai udkhulu ni. Itu masuklah kamu, bila masuk kamu ke syurga tak ada rasa takut. So di sini dengan kasih sayang berkata kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga, tidak ada rasa takut atas kamu. Jadi kita lihat Allah sebut dalam ayat ni, akhirnya ahli Al-A'raf ni Allah masukkan ke syurga. Ini menunjukkan nasib seorang itu memang ditentukan Allah. Hanya dengan rahmat Allah manusia boleh masuk syurga, dan
Bila dapat masuk ke syurga, tidak akan ada rasa takut ni, haufun ni. Wa ni harfun ataf makna dan. La tidak ni harfun nafi. Antum kamu semua. Damir antum dia mubtada di sini, kepada khabar dia adalah yahzanuna, berduka cita. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dapat fa'il damir muttasil mabni wa atas sukun takdirnya hum fi madhar fi'il. Dan la antum yahzanuna ni tidak kamu semua berduka cita adalah maktuf kerana ada ataf di sini. So maktuf alai dia tadi kita ada ni lah, la khaufun alaikum tadi ni. Tidak ada rasa takut atas kamu kan. So maknanya dalam syurga tidak ada rasa takut dan juga tak ada duka cita ya, kerana memanglah dalam syurga penuh nikmat kan, yang tidak tergambar oleh manusia. Jadi kenapa nak ada duka cita? Jadi memang dalam syurga untuk bergembira. Ayat ke-50. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. So ini mempunyai 25 perkataan, iaitu wa nada ashabu an-nari ashaba al-jannati an afidu alaina min al-ma'i aw mimma razaqakum Allah. Qalu inna allaha harrama huma ala al-kafirina. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Nada menyeru, ni fi'il madhi mabni yang kita lihat fi'il madhi lagi sekali. Ashabu para penghuni, isim marfu' dia jamak taksir, dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan nada ni. Dan ashabul nar penghuni neraka. Ini adalah isim alfa samsiah majrur, jadi dua isim gandingan, dia mudhaf mudhaf ilaih. Dan nada ashabun nar ni adalah maktuf sebab kita ada ataf kan. Jadi apa tu maktuf alai dia tadi kita ada ayat 48 tadi, ada nada ashabul a'raf tadi kan, menyeru para penghuni a'raf. Ni menyeru para penghuni neraka, ashaba kepada para penghuni. Ni isim mansub dan merupakan jamak taksir maf'ul bih di sini. Ashaban bal jannah ni para penghuni syurga. Ni isim ma'rifah kamar majrur, dua isim gandingan dia jadi mudhaf mudhaf ilaih di sini. Dan menyeru para penghuni neraka kepada para penghuni syurga. Di sekarang Allah rakamkan pula percakapan penghuni neraka dengan penghuni syurga. Kalau kita lihat seperti saya kata tadi, dari segi bahasa percakapan ni masih disebut dalam fi'il madhi. Ini menunjukkan perkara ini adalah memang pasti ya. An harfun tafsir ya, makna bahawa. Afidu tuangkanlah. Ni adalah fi'il amr mabni dan tempat fa'il damir muttasil mabni dengan wa atas sukun takdirnya antum fi mali rafi'in. Alaina jawab majrur makna ke atas kami, bahawa tuangkanlah ke atas kami min daripada harfuja al-ma'i ya, air. Ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrur. Bahawa tuangkanlah ke atas kami daripada air. Jadi kita lihat penghuni neraka minta diberi air dari penghuni syurga ya, minta belas kesian sebenarnya. Dalam neraka sangat panas, tidak ada air bersih, hanya ada air panas menggelegak ya, yang menghancurkan perut, seperti kalau kita lihat dalam ayat 15 surah Muhammad. Dan juga air danur manusia kalau kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 16 ya. So kalau kita lihat surah Muhammad ni, wasuku ma'an hamimam faqat ta'am ahum, diberi minum dari air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur. Nauzubillah min zalik, yang begitu seksanya kan dalam neraka ni. Dia dapat air panas tapi sampai menghancurkan perut. Nauzubillah min zalik. Lepas tu surah Ibrahim, wa yusqa mimma'in sadid, dan dia akan diberi minum dari air danur yang keluar dari tubuh ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Air danur ni adalah air nanah dan juga darah ya, dari luka-luka ahli neraka kerana terseksa, dan air itulah yang diberi minum kepada ahli neraka apabila mereka minta air ya. Jadi memang sangat seksa. Nauzubillah min zalik. Apa tu harfun ataf makna atau. Mimma daripada apa yang. Ini adalah hujah dan isim mausul, dia adalah maktuf sebab kita ada ataf. So maktuf alai dia tadi minal ma lah tadi, daripada air. Ni pun min ma daripada apa yang razaqat telah direzekikan. Ni fi'il madhi mabni, kum kamu. Ni damir antum dan maf'ul bih di sini. Allahu Allah lah. Ni isim ma'rifah samsiah marfu', dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan razaqani ya.
atau daripada apa yang telah direzekikan kamu oleh Allah. Jadi selain daripada air, penghuni neraka ni minta diberi apa yang penghuni syurga diperolehi, seperti makanan, rezeki kan, seperti makanan ni. Kerana dalam neraka memang tak ada makanan lah, melainkan duri, seperti dalam ayat 4 hingga 6 surah Al-Ghashiyah. Kita dah baca dulu ni kan. Ni apa tu? Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari. Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas membakar. Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panasnya. Tiada makanan bagi mereka di situ selain dari pokok-pokok yang berduri. Na'udzubillah min zalik. Jadi memang di neraka ni memang tak ada makanan. Jadi dia memang minta makanan pada ahli syurga, ya. Dan kita lihat dapatkah mereka? Qalu, mereka berkata, ni fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan mim tasim mabni dengan waqt sukun, tak adanya hum fi majra fi'il. Inna, sesungguhnya, ni harfu nasi dan taukid. Allah, ni isim alfa samsam mansub di isim inna lah, sebab kita ada harfu nawasih ni kan. Dan harama, telah mengharamkan, ni adalah fi'il madhi mabni tapak fa'il dan mim mustatir, tak adanya huwa. Dan huma ni adalah damir huma di maf'ul bi. Dan harama huma ni merupakan khabar inna kepada isim inna ni. Dan ala ke atas harfu ja al-kafirina, orang-orang yang kafir. Ni isim ma'rifah kamariyah majrur. Mereka berkata, iaitu ahli syurga berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya ke atas orang-orang yang kafir. So kita lihat, memang kesian, ya. Bila ahli neraka minta daripada ahli syurga sedikit air dan juga makanan yang mereka peroleh, tapi ahli neraka diberi maklum atau dijawab oleh ahli syurga kedua-duanya telah diharamkan oleh Allah, ya, haramani. Jadi kita lihat apa itu haram kepada orang-orang kafir, orang kafir yang masuk neraka ni, ya. Jadi kita lihat apa itu untuk orang yang masuk neraka ni, air tawar pun haram bagi mereka, ya. Na'udzubillahi min zalik. Ayat ke-51, allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim haza wa ma kanu biayatina yajhadun. Ayat ini mempunyai 30 perkataan, iaitu allazina ittahazu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu ad-dunya fa al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim haza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Allazina ni adalah isim mausul hum, dia merupakan kabar kepada mubtada dia mahzuf ni, hum apa tu yang ditakdirkan sebagai humul lazi, mereka orang-orang yang, ya. Ittahazu telah menjadikan, ni adalah fi'il madhi mabni dapat fa'il dan mim tasim mabni waqt sukun, tak adanya hum fi majra fi'il. Dina, agama, ni adalah isim mansub maf'ul bih di sini. Hum, agama mereka, ni damir hum isim dengan damir jadi mudhaf mudhaf ilaih. Nah, lahwan, senda gurau, ni adalah isim nakirah mansub maf'ul bih sani atau yang kedua, sebab kita ada yang tadi pertama di sini dina ni kan. Orang-orang yang telah menjadikan agama mereka senda gurau. Jadi Allah mengharamkan air dan makanan syurga kepada orang yang ingkar tadi, yang telah mempersendakan agama. Allah nampak seperti zalim kerana tidak mengizinkan penghuni neraka yang terbakar dan menderita kehausan untuk mendapat setitik air. Tapi Allah sebenarnya mengkotakan apa yang dijanjikan, yang berkali-kali telah diperingatkan, ya. Na'udzubillah min zalik. Wani dan harfun ataf, la'iban, permainan. Ni isim nakirah mansub, dia maktuf sebab ataf kan. So maktuf alai dia tadi kita ada lahwan lah, dan permainan. Jadi kita dah jumpa amaran balasan kepada orang yang mempersendakan agama dan menjadikannya permainan dalam surah Al-An'am dulu ayat 70, ya. Jadi kita lihat di sini apa yang Allah sebut ni. Wazaril lazina takhazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlin la yu'haz minha ulaika lazina ubsilu bima kasabu
lahum syarabum min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakfurun. So makna ayat ni adalah dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia dan diperingatkan mereka dengan Al-Quran itu. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang dia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung. Apa tu kita lihat Allah kata tak ada waliyun ni. Tidak ada pelindung dan tidak juga pemberi syafaat, syafi'un ya. Yang lain daripada Allah. Dan jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusannya tidak akan diterima daripada mereka. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar semasa hidupnya. Jadi kita lihat ya. Jadi Allah memang dah dah beri larangan, dah telah pun memang amaran ya. Ni ayat ni masa Rasulullah disuruh tinggalkan majlis dulu ni kan, bagi orang-orang yang mempermainkan agama dan menjadikan sunnah gurau kan. Allah dah sebut tak ada pertolongan untuk mereka. Tak ada waliyun dan tak ada syafi'un, tak ada syafaat ya. Na'udzubillah min zalik. Wani dan harfun ataf gharrat telah menipu. Ni fi'il madhi mabni untuk hiya. Hum mereka, ni damir hum dan maf'ul bi. Al-hayatu, kehidupan ni adalah isim ma'rifah kamar yang marfu', dia fa'il yang dizaidkan daripada perkataan gharrat ni. And then ad-dunya, dunia ni adalah isim ma'rifah sampai marfu' dengan dhamma muqaddarah, dia adalah na'at ataupun sifat kepada al-hayatu. Sebab dia adalah marfu' juga ni. Kehidupan dunia kan. Dan gharrathum al-hayat, gharrathumul hayatu dunia ni adalah maktuf kerana ada ataf ni. So maktuf alaih dia tadi ni lah ittahazu ni, telah menjadikan kan. Dan telah menipu mereka kehidupan dunia. Jadi Allah sebut mereka yang masuk neraka ni, yang mempermainkan agama ni sebenarnya telah tertipu dengan hal-hal dunia ya. Fa maka ni harfun istinaf, al-yauma pada hari ini, zarf zaman mansub, dan nansa ni adalah kami telah melupakan. Ni fi'il madhi mabni tempat fa'il dan mim tasim mabni dengan nun alif atas sukun, tak adanya hum. Tandanya nahnu fi madhi rafi'in. Kami ni Allah lah, kami melupakan hum mereka. Ni damir hum dia maf'ul bi di sini. Maka pada hari ini kami melupakan mereka. Jadi Allah nak kata mereka tak terima ajaran Rasulullah ataupun itu yang melupakan perintah Allah dan melupakannya. Kerana itu Allah pun melupakan mereka di hari akhirat atau tak menghiraukan ya. Jadi bila hamba manusia tidak menghiraukan apa yang Allah perintah, jadi Allah juga tidak menghiraukan mereka di hari akhirat pula nanti ya. Na'udzubillah min zalik. Ini juga kita lihat dalam ayat 67 surah At-Taubah ya. Nasullah fanasiyahum. Kita lihat ni Allah kata mereka telah melupakan, tidak menghiraukan perintah Allah, dan Allah juga melupakan itu, tidak menghiraukan mereka. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini adalah pengajaran Allah kepada, bukan saja kepada orang musyrikin Mekah di mana ayat ni turun ketika itu, tapi juga kepada pembaca-pembaca Al-Quran sehingga ke akhir zaman ya. Jadi kita tak boleh melupakan, tak boleh menghiraukan perintah-perintah Allah yang disebut dalam Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Rasulullah ya. Jadi bila kita melupakan ayat-ayat atau perintah Allah, nanti ditakuti di akhir akhirat kita juga dilupakan atau tidak dihiraukan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Kan ni harfun jar dan tasbih sama seperti ma ni apa yang ni harfun masdariyah. So bila ada masdariyah kita ada masdar muawwal ni manasu, apa yang mereka lupakan. Nasu ni adalah fi'il madhi mabni dapat fa'il dan mim tasim mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi magrafi'in. Masdar muawwal ni juga adalah maf'ul mutlak, iaitu menerangkan intensiti perbuatan Allah. Apa kata tadi, mereka pun merupa nansahum tadi kan. Jadi mereka melupakan dan di sini sama seperti apa yang mereka lupakan. Dan ni Allah, kami melupakan mereka sama seperti apa yang mereka lupakan. Liqa'a pertemuan ni isim mansub maf'ul bi
and then liqa yaumi, pertemuan hari. Ni isim mansub dengan isim majrur, dua isim gandingan, dia ada mudhaf ilaih di sini. Yaumihim, hari mereka, ni isim majrur dengan damir hum, satu lagi set mudhaf ilaih di sini. Dan haza ini isim isyarah huwa, dia adalah naat atau sifat kepada yaumi ini. Jadi sini sama seperti apa yang mereka lupakan pertemuan hari mereka ini. Jadi juga kerana mereka melupakan hari pertemuan dengan Allah, kerana mereka tak percaya pada hari pembalasan kan. Jadi ini juga disebut dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-34 ya. Kita tengok ni, waqilal yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum haza. Dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini kami tidak hiraukan kamu menderita di dalam azab siksa sebagaimana kamu tidak hiraukan persediaan untuk menemui hari kamu ini. Jadi itu Allah ingatkan ya. Memang berkali-kali banyak kita jumpa peringatan begini dalam ayat Al-Quran ya. Dan beberapa ayat-ayat sebegini telah juga kita tadabbur dahulu. Wa ni harfun ataf makna dan. Ma apa yang. Ni adalah harfun masdariyah. And then bila masdariyah seperti juga ada masdar mu'awal. Makanu, apa yang mereka dahulu. Ini masdar mu'awal ni adalah maktuf sebab dia lepas ataf. Jadi maktuf alaih dia tadi kita ada manasu lah. Apa yang mereka lupakan. Ini apa yang mereka dahulu. Bi terhadap harfu ja ayati ayat-ayat. Ini isim majrur jamak muannas salim. Dan ayatina ayat-ayat kami. Ini isim majrur dan damir nahnu je mudhaf ilaih di sini. And then ya jahaduna ni kami mengingkari ni fi'il mudhari' marfu'. Dapat ada fa'il damir mutasim mabni dengan waktu sukun, tak adanya hum fi marrafi'in. Dia merupakan kabar kana kepada isim kana kanu ni tadi, iaitu fi'il madi mabni. Dalamnya terdapat damir mutasim mabni dengan waktu sukun, tak adanya hum fi marrafi'in. Dia merupakan isim kana kepada kabar kana ni. Dan apa yang mereka dahulu terhadap ayat-ayat kami, mereka mengingkari. Juga kerana mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah ya. Ayat ke-52, walaqad ji'nahum bikitabim fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ayat ini mempunyai 17 perkataan iaitu wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa ni adalah harfun istinaf makna dan. La ni harfun waqi'ah dan jawab qasam di sini. Qad ni adalah harfun taqi. Laqad ni maknanya sesungguhnya ya. Jadi sini kita ada harfun jawab qasam ya. Jadi kita ada ni ji'nahum ni adalah jawab qasam. Iaitu ji'na ni adalah fi'il madi mabni dan dapat fa'il damir mutasil mabni dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mali rafi'in. Dan hum ni adalah damir hum maf'ul bih lah di sini. Jadi di sini dan sesungguhnya telah kami datangkan kepada mereka. Jadi di sini Allah menggunakan qasam. Jadi Allah bersumpah ya. Maknanya kesungguhan dengan bersungguh-sungguh ni. Jadi itu Allah gunakan ji'nahum ni sebagai jawab qasam kerana kita ada laqad ni harfun waqi'ah dan juga jawab qasam. Dan bi ni dengan ni harfu ja, kitabin sebuah kitab iaitu Al-Quran. Ni adalah isim nakirah majrur. Ni fassalna yang kami jelaskan. Ni fi'il madi mabni terdapat fa'il lam mutasim mabni dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi madi rafi'in. Dia merupakan na'at atau sifat kepada kitabin. Jadi kitab yang kami jelaskan. Memang Al-Quran ya sangat jelas ni. Huninya adalah damir huwa dan maf'ul bih di sini. Dan sesungguhnya telah kami datangkan kepada mereka dengan sebuah kitab Al-Quran yang kami jelaskannya. Jadi di sini Allah telah turunkan kitab iaitu Al-Quran untuk menerangkan ajaran agama. Sama ada perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk dijauhi. Kandungannya sangat jelas Allah sebut ni ya. Kerana kita lihat Al-Quran begitu tersusun rapi dan teliti. Dan ia diterangkan lagi pula oleh seorang rasul yang memang diutus khas untuk memberi penerangan. Iaitu Nabi Muhammad SAW mengajar ya, bukannya pendek masa Rasulullah mengajar Al-Quran ni 23 tahun ya, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Satu masa yang memang sangat panjang untuk menjelaskan tentang konsep ketuhanan, prinsip tauhid, sifat dan kuasa Allah ya, dan bahaya syirik, hukum hakam dan cara beribadah dari berwuduk sehinggalah mendirikan solat dan beribadah puasa, zakat dan haji.
dari bacaan sehinggakan perbuatan praktikalnya. Jadi begitu lengkap. Jadi tak ada alasan kalau manusia kata manusia tak tahu, tak faham kan. Juga diterangkan kisah-kisah manusia dahulu, nabi-nabi dahulu dan pengikut-pengikut mereka untuk menjadi iktibar dan juga contoh ya. Jadi memang sebenarnya banyak ayat-ayat yang menerangkan mengenai kekuatan dan keistimewaan Al-Quran. Saya petik hanya satu ayat 1 surah Hud ni Kalau kita tengok surah Hud ni alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi sini Allah kata alif lam ra Al-Quran kitabun kan. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya. Uhkimat kan. Uhkimat ayatuhu. Tersusun ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan fusilat, dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Iaitu susunan dan penjelasannya adalah dari sisi Allah bin ladun hakimin khabir. Daripada Allah, sisi Allah yang maha bijaksana dan yang maha mendalam pengetahuannya. Jadi memang hebat Al-Quran ni sebenarnya ya. Ala ke atas ni harf fuja, and then alimin ilmu pengetahuan ni isim nakirah majrul, dia merupakan hal, and then hudan ilmu pengetahuan sebagai petunjuk, isim nakirah mansub jadi juga hal. Jadi kita ada dua hal ni, iaitu menerangkan keadaan fassalna tadi kami jelaskan, itu dengan ilmu dan juga sebagai petunjuk. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan, rahmatan rahmat ni isim nakirah mansub, dia maktuf sebab ataf kan, so maktuf alai dia hudan lah. Dan petunjuk, rahmatan rahmat. Jadi Al-Quran tu sebagai petunjuk dan rahmat li untuk ni harfu jar qaumin kaum isim nakirah majrul yu'minun yang beriman. Fi'il mudhari' marfu' dan fa'il dan mutasim mabni dengan waw sukun tak adanya hum fi marfa'in. Dia merupakan naat kepada qaumin ni, iaitu kaum yang beriman. Jadi kita lihat ke atas ilmu pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat untuk kaum yang beriman. Jadi Al-Quran mengandungi ilmu pengetahuan yang di luar jangkauan manusia melainkan bila Allah beritahu ya. Namun ia diterima akal kerana ia berdasarkan ilmu ni Allah cakap Oleh itu Al-Quran merupakan rahmat dari Allah untuk orang yang beriman kerana ia menunjukkan jalan yang membawa ke syurga, iaitu cahaya yang menerangi hati ya. Ayat ke-53, hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal qad hasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. So ayat ni mempunyai 51 perkataan iaitu hal yanzuruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bi al-haqq fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana au nuraddu fa na'mala ghaira allazi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. So ayat ini kita lihat hal ni adalah harfun istifham, adakah yang zuruna mereka menunggu-nunggu. Ni fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il damir mutasim mabni dengan waw sukun tak adanya hum fi marfu'in. Illa kecuali harfun istisna, ta'wila bukti kebenaran. Ni isim mansub maf'ul bih lah di sini. Ta'wilahu bukti kebenarannya, ini adalah damir huwa, jadi dia isim dengan damir jadi mudhaf ilaih. Adakah mereka iaitu orang kafir menunggu-nunggu kecuali bukti kebenarannya. Jadi apa maksud ni? Iaitu orang kafir bertangguh-tangguh untuk menerima Al-Quran ya. Tadi Allah kata Allah dah turunkan Al-Quran dan apa kekuatan Al-Quran tu Allah jelaskan. Tapi di sini Allah kata orang kafir menunggu-nunggu ni ya. Jadi dia bertangguh-tangguh untuk menerima Al-Quran. Jadi kalau mereka nak tahu apakah kesudahan, bila dia kata takwilah ni, apa kesudahan dakwah Nabi Muhammad SAW ni, iaitu takwilnya ya, apa akhirnya, apa akibatnya, terutama kepada kedudukan mereka. Jadi mereka menunggu nak tahu kesudahan ni ya.
Yauma pada hari ni zaraf zaman mansub ya'ti datang. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' untuk huwa. Dan ta'wilu bukti kebenaran ni isim marfu' dia bukan fa'il yang dizahirkan pada perkataan ya'ti ni. Dan hu-nya ni damir huwa. Jadi isim dengan damir jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Dan hu ni juga adalah maf'ul bih. Pada hari datang bukti kebenarannya. Jadi Allah sebut akhirnya datang ketentuan Allah yang kesudahan, iaitu takwilnya orang yang ingkar kalah dengan pemimpin-pemimpin penting yang keras kepala dan sombong, mempertahankan syirik, gugur. Mereka akibatnya mereka mati kan. Dalam peperangan ramai yang gugur. Jadi ini adalah balasan di dunia. Di akhirat pula nanti mereka akan diazab di neraka. Jadi Allah tak zalim kerana telah diberitahu. Ni Allah beritahu awal-awal ni ya. Dia takkan mengazab hambanya melainkan setelah mendapat ajaran dari rasul-rasul yang diturunkan seperti Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 15 ya. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Jadi Allah kata Allah memang dah beri kitab, dah turunkan rasul untuk mengajar, dan juga memberi berbagai amaran dan peringatan. Jadi kalau mereka tak menerima, mereka ingkar, jadi apabila masuk neraka, that means they deserve it ya. Itu yang maksud ayat ni. Yaqulu berkata, ni fi'il mudhari' marfu' untuk huwa, al-lazina orang-orang yang, ni isim mausul hum, dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yaqulu ni, fi'il yaqulu ni orang-orang yang berkata, nasu melupakan, fi'il madhi mabni tampak fa'il dan mim tasrif mabni dengan waw sukun, tak adanya hum fi marfu'in. Hu nya ni adalah damir huwa dan maf'ul bih. Min lah al-fuja daripada qablu sebelumnya, ni zarf zaman dia maf'ul fi di sini. Berkata orang-orang yang melupakannya daripada sebelumnya. Pada hari kesudahan terakhir, iaitu kiamat pula, orang-orang yang ingkar yang telah melupakan seruan Rasul akan berkata, kita lihat apa yang mereka lihat apa yang mereka katakan ni. Apa tu mereka berkata ni ya. Qad sungguh harfun tahqiq ja'at telah datang, fi'il madhi mabni untuk hiya. Rusulu para rasul ni isim marfu' dia merupakan fa'il yang dizahirkan pada perkataan ja'at ni. Dan Rabbi Tuhan ni isim majrur, rusulu Rabbi, para rasul Tuhan ni adalah dua isim gandingan, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Rabbina ni adalah Tuhan kami, jadi isim gandamir jadi mudhaf ilaih lagi satu set Dan harfu jar ni atau bi dengan al-haqqi, bukti kebenaran. Ini adalah isim makrifah kamar yang majrur. Sungguh telah datang para rasul Tuhan kami dengan membawa bukti kukuh atau kebenaran. Jadi mereka mengaku sebenarnya pelaknya ya, di hari akhirat sebab tak boleh berbohong kan. Jadi mereka mengaku benar rasul-rasul telah datang membawa bukti yang betul. Jadi bila dah jadi demikian barulah mereka menyesal apabila berdepan dengan siksaan Allah kan. Tapi sebenarnya tak guna lagi lah sebab dah terlambat kan. Na'udzubillah min zalik. Fa ni harfun rabitah dan syarat mana maka. Hal adakah ni harfun istifham. Dan lana ni bagi kami ni adalah jawab majrur, dia khabar muqaddam di sini ya. Min daripada harfu ja, syufa'a para pemberi pertolongan ni adalah isim marfu' dengan dhamma muqaddara, dia mubtada' mu'ahhar kepada khabar muqaddam ni. Dan hal lana min syufa'a ni adalah jawab syarat sebab kita ada harfun jawab syarat sini. Itu jawab syarat kepada maka adakah bagi kami daripada para pemberi pertolongan. Jadi mereka orang yang masuk neraka ni masa ni tadi dia dah mengaku kan rasul-rasul telah datang pada mereka bawa kebenaran. Tapi mereka ingkar. Tapi jawab dia mereka ingkar tapi dia minta juga adakah daripada pemberi pertolongan pada mereka ni. Jadi mengharapkan dapat pertolongan lah daripada penolong-penolong kan. Tapi sebenarnya di hari akhirat tak ada penolong seperti dalam ayat At-Tariq ayat 10. Malah dalam surah Abasa yang kita dah baca dulu ayat 34-37 kan Allah sebut seseorang itu akan lari dari saudaranya, ibu, bapa, isteri, anak-anak. Memang sedih kan. Kalau keluarga terdekat pun tak boleh tolong, apatah lagi orang lain ya. Memang sangat menakutkan sebenarnya. So, kita tengok ayat At-Tariq ni. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Di sini maka pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan
untuk membela diri dan tidak ada penolong. Jadi Allah kata tak ada penolong ya, tapi sebab mereka minta penolong ni. Dan ayat surah Abasa ni, yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma izin sya'num yughni. Ni pada hari seseorang itu lari dari saudaranya kan, dan dari ibu serta bapanya ni dan isteri serta anak-anaknya. Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya saja. Jadi setiap orang akan sibuk dengan nasib mereka sendiri kan, di hari akhirat nanti. Jadi tak ada masa untuk orang lain ni, walaupun keluarga terdekat ni Fani harfun ataf makna maka. Yashfa'u mereka memberi pertolongan. Fi'il mudhari' mansub dan fa'il dan mim mutasim mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi marafi'in. Dia maktuf sebab lepas ataf kan. So maktuf alai dia tadi kita ada syufa'a lah. Syufa'a dengan yashfa'u. Lana ni yang majrul kepada kami. Maka mereka memberi pertolongan kepada kami. Jadi mereka minta pertolongan daripada penolong tadilah. Dia tanya ada tak penolong yang boleh memberi mereka pertolongan kan. Tapi di mahkamah Allah tiada siapa yang boleh kerana tiada peguam bela, dan yang menjadi saksi nanti adalah diri mereka sendiri, iaitu anggota mereka seperti Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 24 ya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min zalik. So kalau dah diri sendiri yang jadi saksi kan, memang betul lah kan. Jadi memang tak ada pertolongan. Na'udzubillahi min zalik. Atau ni harfun ataf, nuraddu ni kami dikembalikan. Ni adalah fi'il mudhari' majhul marfu' dan tempat naib fa'il, dan mil mustatir tak adanya nahnu, dia maktuf sebab lepas ataf kan. So maktuf alai dia tadi kita ada yashfa'u lah tadi. Dua-dua adalah fi'il Fa ni adalah pun ataf lalu na'mala kami melakukan. Ni fi'il mudhari' mansub dan fa'il, dan mil mustatir tak adanya nahnu, satu lagi maktuf sebab lepas ataf ni kan. Jadi maktuf alai dia di sini adalah nuraddu lah. Nuraddu dengan na'mala Dan waira selain ni isim mansub maf'ul bi di sini, allazi isim mausul huwa, jadi dua isim gandingan dia mudhaf mudhaf ilaih di sini. Atau kami dikembalikan lalu kami melakukan selain yang kembalikan ke dunia lah ni. Jadi keluhan mereka kalaulah boleh kembali semula ke dunia, mereka nak kembali dan nak melakukan perkara yang lain dari yang selain dari apa ni kita tengok. Kunna kami dahulu ni fi'il madhi mabni dan tempat isim kana dan mim mutasim mabni dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi madhi raf'in. Nak malu lakukan ni fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan mim mustatir, tak adanya nahnu, dia khabar kana kepada isim kana ni. Qad sesungguhnya harfun tahqiq dan taukid, khasiru mereka telah merugikan, fi'il madhi mabni dan tempat fa'il dan mim mutasim mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi madhi raf'in. Anfusa diri-diri ni isim mansub jamak taksir maf'ulun bi. Anfusahum diri mereka sendiri, ni isim dengan damir jadi mudhaf mudhaf ilaih sini. Kami dahulu lakukan, sesungguhnya mereka telah merugikan diri-diri mereka sendiri. Jadi mereka nak buat lain dari yang dahulu mereka dah buat, yang lakukan yang telah merugikan diri mereka sendirilah. Kerana di hari akhirat mereka menghadapi kenyataan yang sebenar, tapi ia adalah harapan yang sia-sia kerana masa tak mungkin berputar ke belakang dan peluang tak akan kembali. Wani dan harfun ataf, dalla telah hilang, ni fi'il madhi mabni untuk huwa, dan anhum jawab majrur daripada mereka. Ma apa yang ni adalah isim mausul dan merupakan fa'il yang dizaidkan daripada perkataan dalla ni, apa yang telah hilang. Ni kanu mereka, ni adalah fi'il madhi mabni dan tempat isim kana dan mim mutasim mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi majrafin. Yaftaruna mereka ada-adakan, ini adalah fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan mim mutasim mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi maraf'in, khabar kana kepada isim kana ni, dan telah hilang. Dan kita dalla anhum ma ni adalah maktuf sebab kita ada ataf kan. So maktuf alai dia tadi khasirulah, iaitu mereka telah merugikan dan telah hilang apa daripada mereka apa yang mereka ada-adakan dahulu, iaitu mendustakan.
Jadi Allah sebut segala yang mereka ada-adakan di dunia dahulu seperti berhala-berhala yang mereka sembah atau manusia yang mereka dewa-dewakan telah hilang atau tidak hadir untuk membantu mereka. Jadi Allah memberi peringatan kepada orang musyrik Mekah ketika ayat ini turun dan juga kepada pembaca Al-Quran sepanjang zaman supaya tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan mereka yang ingkar dahulu. Kita dah baca tadi, Allah ingatkan jangan jadi seperti penghuni Al-A'raf yang tertahan di atas tembok, tak dapat masuk syurga dan tak juga masuk neraka. Situasi yang mencemaskan. So, jangan menjadi orang yang mempunyai amal baik sama banyak dengan amal jahat. Lebih-lebih lagi, jangan buat amalan buruk sehingga menjadi penghuni neraka. Ya, na'udzubillahi min zalik. Yang tersiksa, malah nak dapatkan sedikit air atau makanan dari penghuni syurga pun tak berjaya. Kerana Allah mengharamkannya bagi mereka. Mereka ditempelak penghuni Al-A'raf mengenai harta, kedudukan atau kelebihan-kelebihan lain yang diperolehi di dunia tidak dapat membantu semasa di hari akhirat. Jadi jangan sombong kerananya. Mereka juga diejek atas perbuatan mereka menghina orang mukmin yang miskin dan lemah di dunia dahulu. Kerana di hari akhirat orang-orang tersebut dapat masuk syurga sedangkan mereka di neraka. Jadi siapa yang hina? Allah juga menghukum mereka yang mempersendakan agama dan menjadikannya permainan atau ingkar dengan ayat-ayat Allah, tertipu dengan hal-hal dunia dan melupakan perintah Allah atau hari pertemuan dengan Allah yang akibatnya menjadi orang yang Allah lupakan. Na'udzubillah. Allah tidak menganiaya apabila menghukum hamba-Nya masuk ke neraka kerana peringatan dan pengetahuan telah diberi melalui utusan rasul-rasul dan kitab-kitab yang jelas dan konsisten yang diturunkan berasaskan ilmu. Al-Quran merupakan rahmat dari Allah untuk orang beriman kerana ia menunjukkan jalan yang membawa ke syurga. Ia cahaya menerangi hati. Allah ingatkan orang kafir yang bertangguh untuk menerima kitab Allah akhirnya menyesal di hari akhirat. Mohon pertolongan tapi sia-sia dan mohon dikembalikan ke dunia tapi masa tak mungkin berputar ke belakang. Akhirnya mereka sendirian menghadapi azab Allah. Segala yang dipuja, yang diada-adakan di dunia dahulu hilang dan tidak dapat menolong. Semoga kita terhindar dari kesengsaraan di hari akhirat. Terhindar menjadi penghuni neraka maupun penghuni Al-A'raf. Semoga kita mendapat rahmat Allah dan menjadi penghuni syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as inna insana lafi hus. Ila lazina amanu wa amilus salihati wa tawassabil haq wa tawassabis sabd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.